Rasa nak makan sate lah pula. Assalamualaikum. Bang, sate bang Ya, saya tengok menu je macam sedap kan. Sate kita satu-satu dalam Malaysia menggunakan ayam bahagian peha. Daging pula kita pakai daging Batam Pinang. Tidak ada lemak, tak ada urat. Serius tak? Kambing kita pakai lamb shoulder. Dan sate kulit ayam adalah 100% kulit ayam lah. Sate kambing boleh lah. Sate kambing semualah senang. Semua nak try bang Semua jadikan dia macam ni lah. Okey, boleh. Nampak sedap lah. Simpin nak juga Boleh kak. Baik bang. Macam air raya pula. Tengok-tengok boleh bang Boleh bang. Lama tak makan sate ni. Last masa raya je tu lah. Oh, saya raya. Ini hari-raya lah. Air raya. Sini dah lama ke? Seminggu lebih lah. Seminggu lebih baru. Usia resipi ni hampir 40 tahun dah. Yes. Daripada mana? Daripada atuk saya. Ya. Mak Saya nama brand dia Sate Karim. Sate Karim. Owner kat Wok bang, hari-hari datang makan ayam. Ya. Kira wajib lah dia. Okey bang, saya gerak dulu tengok apa yang ada kat sini. Okey, boleh bang. Alright. Saya hantar kat meja. Alright, thank you. Kunafa? You? You bukan kat Rawang ke tu? Okey. Oh, sini ada ke sayang? Dah, Ya ke? Cawangan baru. Berapa minggu dah buka? 3 minggu. 3 minggu baru. Kali ni I nak order juga, tapi ambil yang wrap ni lah, yang kecil tu untuk seorang. Lepas tu kunafa pun sedap hari tu. Tapi kali ni I nak ambil hijau ni kot. Pistachio boleh lah. Alright. Wow. Not bad juga tu. Dia punya kuah kacang sedap gak. Alright, thank you. Takkan tak terliur, babe. No. Shawarma hari tu repeat lagi, tapi kali ni kecil sikit. Macam ni barulah boleh habis makan. Hari tu banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. One more. Tapi dia punya sate ni sedap gila. Wow. Apa masalah dagingnya? Makan macam tu pun dah sedap.